Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke webinar EvoFit. Misi kurus anda kini bermula bersama dengan EvoFit. So, siapa yang ada di sini, saya yakin anda dah tak sabar-sabar nak tahu bagaimana strategi kami membantu anda mencapai berat badan ideal, mencapai BMI anda yang normal dan menurunkan saiz pakaian daripada XXXXL kepada saiz XL, kepada L, kepada M, kepada S. InsyaAllah saya akan sharekan kunci strategi kami hari ini dan anda berada di tempat yang betul. So, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana percaya kepada kami untuk bersama dengan EvoFit. Dan yang penting anda perlu tahu, saya pernah berada di tempat anda. Saya sama macam anda dulu. Dulu baju saya pun XL, tapi kadang-kadang kita in denial. Kita nak pakai juga L walaupun sendat. Dan kita pun nak juga merasa pakai pakaian kecil. Nak cuba juga beli saiz M. Padahal memang dah tak muat. Betul tak? Ni antara contoh baju yang saya pakai ni. Saya beli baju ni saiz M. Masa beli memang tak boleh pakai. Tapi sebab saya suka design dia. Saya memang suka. Tak banyak yang buat baju macam ni. Saya terpaksa beli. Tapi saya tak pakai selama 4 tahun. Alhamdulillah. Lepas saya dah belajar. Okay, saya dah tahu bagaimana nak diet dengan betul, bagaimana nak gunakan AI untuk bantu perjalanan kurus kita. Alhamdulillah sekarang saya saiz S dan sebenarnya dah boleh sarung. Kadang-kadang baju saiz XS pun dah boleh sarung. Berat saya pada 90 lebih kg. Sampai sekarang pagi tadi timbang 59 kg saya sahaja. Dan yang paling penting, langsung tidak berlapar. Banyak diet saya dah cuba. Saya dah cuba OMAD. Saya dah cuba IF. Saya dah cuba berlapar sampai 20 jam. Ada yang sampai OMAD sampai 2 hari tak makan. Tapi apa masalah diet ni? Masalahnya dia susah kita nak kekal. Kerana lapar ini bukan mudah. Kita dah biasa makan. Kita bila tak ada tenaga, kita moody, kita stres. Okay, itu yang pertama. Dia tak berkekalan. Dan yang kedua, isu dia adalah diet ekstrim begini, dia ada tendensi untuk rebound. Dia ada tendensi untuk rebound. Bila saya berhenti buat IF, berat saya dah turun 70 lebih, naik balik sampai 80 lebih, 90. Lepas tu saya buat diet keto, turun sampai 70 lebih, naik balik sampai 90 lebih. Ada yang dah buat IF, naik sampai daripada 70 kg, dah turun, naik sampai 100 kg. Itu biasa dan mungkin anda juga pernah mengalaminya. Jadi di sini hari ini kita punya strategi, saya nak semua orang bukan sahaja dapat turun berat badan tapi kekal. Itu yang paling utama, kekal. Dan ini adalah paling ringan saya dalam tempoh 12 tahun yang lepas. Even saya kahwin pun berat 67 kg tau. Saya kahwin berat 67 kg. Tapi ini saya lebih ringan daripada masa saya kahwin. Ni masa saya college. Masa saya kat universiti, inilah berat saya 58, 59. Dan saya dah kekal berat ni dah almost 8 bulan. Dan tidak ada tanda-tanda nak naik dan memang masih lagi menurun sebenarnya. Jadi, mesti anda dah tak sabar-sabar. So, kita akan teruskan. Okay. So, apa agenda kita dalam seminar ni lah, okay, dalam webinar ni, bukan malam ni. Kalau anda tengok malam lah, siang-siang lah. Yang pertama kita nak tahu, kenapa misi anda sebelum ni gagal? Misi tahun anda sebelum ni gagal. Dan yang kedua, kita nak faham hormon apa yang terlibat dalam penyimpanan lemak. Apa yang menyebabkan kita ni simpan lemak? Diet simpan lemak. Makan sikit pun tapi tak turun-turun berat. Kalau anda faham benda ni, anda faham badan anda, insya-Allah anda akan kurus dan kekal kurus. Okay? And then AI advantage. Macam mana gunakan AI dan roadmap 90 hari dan kekal kurus. Itu yang kita nak kongsikan. Dan kalau anda dah tak sabar-sabar, pastikan anda tengok sampai habis webinar ni. Anda pasti akan berpuas hati. Anda akan dapat satu ilmu yang memang luar biasa dalam tim kita. Okay, ada yang daripada saiz XL dah turun saiz M. Ada yang double XL dah turun saiz L. Okay, ada yang daripada 4XL dah turun XL. Okay, sebab saya bukan saja tengok berat badan, saya suka tengok baju, saiz pakaian. Ramai yang dah kongsikan kejayaan-kejayaan mereka. Tapi saya tak suka kongsi dekat sini. Lagi-lagi kalau perempuan, saya orang yang tak sukalah gunakan gambar-gambar perempuan sebagai untuk kita display lah, walaupun menutup aurat dan sebagainya. Tapi
bagi saya itu masih lagi saya mempergunakan gambar wanita. Alright? Jadi, tapi kalau anda masuk dalam website kita, anda boleh tengoklah screenshot kita itu semua real. Saya memang tidak perlu menipu dan yang paling penting anda boleh tengok saya sendiri. Anda boleh tengok saya sendiri. Saya dah boleh tengok gambar saya sebelum ni, anda boleh tengok saya macam mana. Tengok ni tadi. Ni saya dulu macam mana. Kan memang berisi, memang penuh. Memang setiap hari tengok badan tu memang tak pernah happy lah. Alright? Jadi, yang pertama, kenapa azam kita tahun sebelum ni ke laut? Kenapa tak jadi? Kenapa bila kita dah orang kata dah confident dah, okay, kita dah buat betul bulan Januari, kita dah daftar gym, kita dah ada diet plan, kita dah join group macam-macam, kita dah apa orang kata dah ada strategi lah, orang kata dah ada taktik lah yang orang kata memang sukses lah. Ramai orang dah buat, ada yang dah beli suplemen, ada yang dah invest macam-macam tapi masih gagal. Kenapa? Anda rasa kenapa? Jadi, sebenarnya 80% diet ni gagal bukan sebab kurang exercise ataupun tiada ilmu diet. Anda tahu apa yang anda tak boleh makan. Anda tahu anda tak boleh makan itu, tak boleh makan ini, kena kurangkan itu, kena kurangkan ini. Betul? Goreng tak boleh makan, gula nak kena cut. Betul? Tapi kenapa gagal? Gagal sebab tiada orang ataupun sistem yang bantu pantau dan beri saranan tepat untuk pemakanan dan exercise anda. Tiada orang kat sebelah anda yang boleh, oh ini betul, oh ini salah, ini kena kurangkan, ini kena tambah. Jadi anda tak tahu siapa anda nak consult. Sebelum ni saya bayar RM300 sebulan untuk bayar pada coach online. Zaman tak ada AI. AI tak macam sekarang lah. Okay? Dan tengok. Saya berjaya turun. Tapi sebabkan tak ada orang yang pantau. Lepas saya dah bisnes jatuh sikit kan. RM300 sebulan. Bukan sikit. RM300 sebulan. Setahun RM3,600 saya bayar. Saya turun daripada 90 kg sampailah 76, 75. Tapi sebabkan dah tak ada pemantauan. Boom. Naik balik sampai 88, 89. Nampak tak? Dan saya yakin anda yang tengok ni pun pernah mengalaminya. Anda boleh relate benda tu, betul? Jadi malam ni kita nak stop. Okay? Kali ni dalam webinar ni, dalam EvoFit kita nak stopkan benda tu. Cycle tu kita nak stop. Tak ada lagi yo-yo. Boleh? Boleh cakap anda diri anda? Boleh. Saya boleh. Saya pun dulu rasa tak boleh. Tapi bila saya yakin saya boleh, Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya pun yakin anda pun boleh. Dan saya harap anda capai berat badan ideal anda. Itu yang paling utama. Jadi kita bukan malas ataupun tidak mencuba. Tapi ada satu lagi masalah, terlalu banyak nasihat online. Entah mana yang nak ikut. Dia ni cakap tak boleh makan ni, dia ni cakap boleh makan ni, dia ni cakap tak boleh makan ni, dia ni cakap boleh makan ni. Kita pun pening kepala. Kan? Boleh ke tak makan suplemen? Boleh ke tak? Ini boleh ke tak? Ini jadi ke tak? Betul? Tapi dalam EvoFit insyaAllah anda akan jumpa jalan keluar dan macam mana nak tapis nasihat-nasihat ni. Mana yang boleh pakai, mana tak boleh pakai. Saya dah tak nak dah anda mengulangi cycle yang lama. Okay? Dan tahun ni wajib ubah. Tahun 2026. Okay? Ataupun tahun bila anda tengok video ni lah. 2027 ke? Saya tak tahu. Tapi 2026 video ni dibuat. Kita nak ubah. Yang first, anda kena jelas matlamat anda. Kenapa anda nak turunkan berat badan? Kenapa anda nak berat badan ideal? Untuk apa? Saya cerita sikit pengalaman saya. Masa berat saya 90 kg jujur saya kata, saya sangat benci tengok diri saya dalam cermin. Setiap kali saya tengok perut saya yang besar tu, saya rasa stres sangat. Saya rasa sangat-sangat stres. Dulu aku tak macam ni, dulu aku aktif, dulu aku kurus. Siapa pernah rasa macam tu? Kenapa dulu sebelum kahwin senang je? Ini sebab faktor umur. Sampai kita rasa macam, kenapa Tapi kita tahu, kita boleh. Kita tengok orang lain boleh berjaya. Tapi kenapa kita tak dapat? Kalau anda ada rasa macam tu, saya rasa apa yang anda rasa. Saya rasa stres. Setiap kali pakai baju baru beli dah sendat. Seluar yang baru beli 2-3 bulan dah tak muat. Tali pinggang dah sendat. Kalau anda rasa benda tu, saya pernah rasa. Saya pernah berada di tempat anda dan kita rasa malu. Setiap kali nak beli baju, aduh, saiz naik lagi. Dulu pakai L, sekarang XL. Ini XL pun dah sendat.
Betul? Kita tak perlu tipu. Saya sama macam anda. Saya dulu berat 90 kg. Sama. Itulah yang saya rasa. Ni videographer saya ni pun tahulah. Dia pun bila saya shoot video, buruk lah ambil gambar ni, Dan. Sebab apa? Sebab sedat. Tapi kita nak salahkan baju ke? Nak salahkan kamera ke? Ataupun nak salahkan diri kita? Jadi 2026 ataupun tahun bila anda tengok ni, ini waktu berubah. Waktu nak ubah semua tu. Boleh. Okey? Dan anda kena jelas kenapa anda mesti kurus. Untuk kesihatan anda, untuk isteri, untuk anak-anak. Nak kahwin. Nak pergi haji. Okey, nak beribadah. Yang saya bagi tahu bila berat badan dah sedap ni, alhamdulillah, kita macam ni nak berdiri lama-lama pun tak apa. Dulu tanyalah ni yang tengah shoot saya ni kan. Berdiri lama sikit sakit kaki, nak kena duduk. Berdiri lama sikit sakit kaki, nak kena duduk. Tapi alhamdulillah saya dulu masa berat badan tinggi kan, asyik sakit belakang, sakit kaki, tukar-tukar kasut, tukar-tukar tilam, salahkan bantal, semua benda salah. Alhamdulillah lepas saya dah sampai berat badan ideal, BMI dah normal, sakit belakang kurang, sakit kaki dah hampir tak ada. Rupa-rupanya kaki kita sakit sebab menampung berat badan kita. Nampak tak? Jadi saya harap anda jelas kenapa anda mesti kurus. Dan paling utama sebab kesihatan, sebab ibadah. Ingat kita adalah contoh kepada keluarga kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Dia tengok kita. Dan saya tak nak pun, masa dulu saya fikir, nanti kan anak-anak saya fikir nanti bila dia dah besar, oh tak apa kot, dulu ayah aku pun bisi. Saya tak nak macam tu. Okey? Dan paling utama sekali, jangan berhenti belajar. Dalam grup, kita ada webinar bulanan, kadang-kadang 2 bulan sekali saya akan buat webinar. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti tengok video ni. Tak faham, tengok lagi. Tak faham, tengok lagi. Sampai anda boleh faham. Sampai anda boleh terima. Alright? Dan buat keputusan, tahun lepas adalah tahun terakhir BMI anda tak normal, tahun terakhir anda overweight, tahun terakhir anda obesity. Boleh? Alright, jom kita teruskan. So, ada 3 kunci kejayaan diet. 3 kunci. Berapa kunci? 3. Sebut 3 dengan saya. 3. Right. Yang pertama, strategi diet tu dia mesti mudah ikut. Kunci pertama mesti mudah ikut. Easy to follow. Dan berkesan. Kalau easy to follow tapi tak berkesan, tak guna lah. Kalau hard to follow, macam ada diet on, pagi-pagi kena minum itu, tengah hari kena makan ini, petang kena makan ini, boleh makan telur saja, boleh makan ini saja, pening kepala tuan. Pening kepala otak. Betul tuan-tuan, perempuan, betul? Pening. Tapi insya-Allah, strategi yang ini senang follow. Diet reset hormon ni fokus pada tubuh badan. You kenal hormon, kenal badan, kenal bagaimana badan kita bakar lemak, kenal bagaimana badan kita menggunakan tenaga, insya-Allah anda akan mudah follow. Dan tidak ada yang berlapar. Dalam kita punya diet ni tak boleh berlapar. Maksudnya berlapar teruk lah. Macam sampai 18 jam tak makan, tak ada. Kita kalau boleh makan 3 kali, 4 kali sehari. Boleh. Tapi makan yang betul, yang kena dengan diet reset hormon. Kunci kedua adalah sistem support 24 jam. Sebelum ni saya bayar coach RM300. Hantar pagi, petang reply. Hantar petang, malam reply. Hantar malam, besok pagi reply. RM300 sebulan. Dahsyat tak? RM300 sebulan. Seminggu sekali je call. Untuk minggu depan. Sebulan sekali je jumpa. Ada jumpa lah. Tapi sebulan sekali. Itu pun kena pergi tempat dia. Ramai-ramai. Bukan seorang-seorang, ramai-ramai. Dia ajar saya macam mana nak exercise. RM300 sebulan. Saya bayar setahun. Tapi dengan ada AI, kejap lagi anda akan belajar. Pastikan anda tengok sampai habis. Artificial Intelligence ni akan berada dengan anda. Akan berada coach anda dalam poket anda all the time. Dalam poket anda all the time. Coach AI. Okay, jadi kita akan ajar. Tak sabar kan? Tak sabar kan? Okay, sabar. Jadi kita tunjuk. Okay? And then kunci yang ketiga adalah identity shift. You must change your identity. Yang ini kita ada sediakan group support sikit. Okay? Jadi orang kurus, you buat macam orang kurus dan anda akan kurus selamanya. Be, do, have. Okay, be the person, jadi orang kurus. Do, buat macam orang kurus dan kurus selama-lamanya. InsyaAllah.
Okay. Alright. Jadi, kita pergi kepada musuh nombor 1. Iaitu insulin imbalance. Insulin imbalance ni adalah sesuatu yang menyebabkan kita akan simpan lemak. Insulin ni adalah hormon yang tukar gula kepada tenaga. Bila insulin tinggi tanpa apa-apa aktiviti, contohnya insulin tinggi tapi kita tak bergerak, kita duduk, kita buat kerja, gula dia akan simpan jadi glycogen yang kemudian ditukar jadi visceral fat. Yang besar kat perut, yang besar ni, visceral fat ni lemak-lemak di antara organ. Punca hypertension, punca high blood pressure, punca macam-macam penyakit, visceral fat. Ni hormon insulin. Sebab tu nama dia diet reset hormone. Anda kena kenal hormon insulin. Okay? Jadi insulin ni, kalau dia tinggi, dia akan simpan lemak. Kalau dia rendah sangat, dia akan makan kita punya muscle. Dia kena balance. Dia kena balance. Kalau dia balance, dia akan burn fat. Insulin ni, tinggi sangat, dia akan simpan lemak. Rendah sangat, dia akan makan kita punya otot. Dia kena balance. Kena balance, So, kawal insulin sama dengan kawal penyimpanan lemak. Anda ingat ni, kawal insulin sama dengan kawal penyimpanan lemak. Ramai orang kena insulin resistant. Dia belum lagi kena apa? Dia belum lagi kena kencing manis, tapi dah ada insulin resistance. Sebab terlalu banyak sangat ambil gula. So, sebab itu, insulin ni dia hanya akan datang, dia akan naik bila kita makan karbohidrat, simple carbs, makanan proses, makanan bertepung, roti, nasi, and yang paling gila adalah gula. Gula akan naikkan insulin kita spike tinggi, sangat tinggi. Setiap kali makan gula, insulin akan naik dan dia akan simpan lemak. Sebab tu diet reset hormone, semua minuman manis, ingat semua minuman manis jangan minum yang berasaskan gula. Kalau dia daripada stevia, boleh. Kalau guna zero calorie punya pemanis macam gula O, boleh. Ataupun sucralose, boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Aspartam pun jangan terlalu banyak sebab ada kajian yang kata ada side effect. Tapi kalau ambil banyak lah. Stevia, marvelous. Stevia memang marvelous. Saya pengamal stevia tegar. Saya suka makan stevia. Titik stevia dalam teh O kosong ataupun kopi O kosong. Sangat suka. Ingat kawal insulin sama dengan kawal penyimpanan lemak. Satu lagi cara untuk kawal insulin. Nak tahu? Nak tahu kan? Cuka apple. Sama ada minum terus tapi perut akan pedih. Ataupun masukkan dalam secawan air. Minum air tu. Sebelum makan. Pada waktu pagi. InsyaAllah dia akan bantu juga balancekan insulin dalam badan. Ingat kawal insulin, kawal makanan lemak. Dan so dua benda. Buang gula, buang semua gula-gula yang daripada roti, gula-gula daripada biskut, gula-gula tu semua buang dan juga cuka apple. Nanti saya akan share lagi. Musuh yang kedua adalah kortisol tinggi. Kortisol ialah hormon pengesan ancaman. Contoh macam kita rasa stres, kita depres, kita penat, balik kerja, semua tu kan menyebabkan kortisol kita tinggi. Bila kita terlalu stres, kortisol akan naik dan seluruh badan akan simpan lemak. Sebagai bekalan kecemasan. Sebab badan kita, dia ada cara untuk protect diri kita. Lemak ni adalah apa? Lemak ini macam unta. Unta tu belakang bonggol dia tu lemak. Untuk apa? Untuk kecemasan. Waktu jalan lama dekat desert, dekat padang pasir, lemak tu akan convert jadi air dan jadi makanan. Jadi unta boleh tak minum air dalam tempoh yang lama dan boleh tak minum, boleh tak makan dalam tempoh beberapa hari. Tapi kita bukan unta. Kita manusia. So bila kita stres, kortisol tadi simpan lemak. Lemak tu tak dibakar, tak digunakan, habis simpan jadi lemak ni, visceral fat lah. Sebab apa? Sebab kononnya ada kecemasan tapi tak ada kecemasan pun. Bukannya kita tiba-tiba kena penjara ke,
kita tiba-tiba berperang ke, tak ada makanan, tak ada. Okay? Jadi makin kita stres, kortisol tinggi, makin susah turun berat walaupun kita makan sikit je. Sebab tu anda makan sikit, alamak, itu pun berat naik. Nampak tak? Makan sikit pun berat naik. Siapa dapat, patutlah. Insulin satu hal, kortisol satu hal. Sekarang ni balik kerja jam. Kerja 24 jam. Stres. Dekat rumah, stres. Stres ni semua punca kortisol. Tinggi. Dahsyat. Okay. Jadi, anda dah belajar tentang dua hormon. Dalam e-book saya ada cerita pasal hormon-hormon lain. Okay. Tapi kali ni anda dah nampak, alright. Aku dah tahu dua jenis hormon. Insulin, kortisol ni anda tahu pun dah cukup bagus lah. Okay, so nanti dalam video seterusnya, saya akan tunjukkan ni pula. Apakah protokol diet reset hormon. Alright. So pastikan anda follow through sampai semalam adalah kisah yang baru. Hari ini ku pilih untuk mula baru. So tadi anda dah faham hormon insulin kalau tinggi jadi apa? Simpan lemak. Okay, kalau hormon kortisol tinggi jadi apa? Simpan lemak. Dua hormon ni memang punca. Dan ini yang bila saya dah tahu, saya ubah cara makan. Bila saya dah faham, alright. Saya sangat jaga saya punya stres. Saya sangat jaga saya punya tidur. Alhamdulillah. Macam ni lah. Daripada 90 kg lebih, sekarang 59 kg. Dan saya yakin anda pun boleh. So, cara macam mana? Ni protokol diet reset hormon. Protokol yang pertama, buang semua gula. Buang semua gula. Ikut dengan saya. Buang semua gula. Asal minuman tu manis, buang. Kopi, buang. Maksudnya kopi dalam tin, buang. Kopi yang dekat kedai yang ada gula, buang. Ataupun yang anda pergi frappe lah, macam-macam lah, mixu, bingzu, apa semua jadah ni, gula tinggi ni, buang semua. Zero. Mulai hari ni lepas anda tengok video ni last. Lepas video ni tak ada dah. No more gula, no more sugar. Tidak ada minuman manis. Gula, yang daripada gula. Stevia boleh. Kalau nak minum kopi, kopi tambah stevia. Nak minum matcha, ambil je green tea, tambah stevia. Ataupun gula zero kalori punya sugar. Boleh. Ataupun teh. TO, tambah stevia. That's the only option. Sebab gula, insulin naik, apa jadi? Simpan lemak. So, no more gula. Kita stop that cycle from now. From when? Now. Okay? Buang semua roti. Roti kenapa kena buang? Sebab dalam roti ada apa? Dalam roti ni ada tepung. Tepung putih. Tepung putih ni sama juga simple carbohydrate. Simple carbohydrate yang apa? Dia punya GI ataupun glycemic index dia tinggi. Apa jadi? Naik insulin. Itulah GI, glycemic index tu. Insulin naik jadi apa? Simpan lemak. So roti yang saya bagi cuma roti wholemeal. Tak kisahlah Gardenia ke Massimo ke ataupun apa brand, wholemeal. Yang glycemic index dia 51 ke bawah, boleh. Itu pun satu keping saja sekali makan. Sehari satu ataupun dua keping. Tapi sehari satu ataupun pagi satu, malam satu. Jangan makan sekaligus. Okey, roti wholemeal saja. Roti putih, off. Donat, off. Kuih, off. Roti krim, off. Asal nama dia roti, buang. Roti canai, buang. Roti tose, buang. Chapati, buang. Roti nan, buang. Saya dah buat semua ni. Saya dah berbulan-bulan tak makan roti canai. Alhamdulillah. Saya pada bulan 5 tahun lepas, 2025, sampai sekarang saya buat video ni, raya tahun 2026. Alhamdulillah, saya tak makan roti canai, saya survive. Tak ada masalah. Rupanya roti canai bukan sedap sangat pun. Alright. Buang semua roti putih. Roti wholemeal berapa keping boleh? 2 je sehari. Maksimum. 2. Protein and fiber first. Apa maksudnya? Ini anda kena faham. Betul-betul. Protein and fiber first ni maksudnya, bila anda makan, dalam satu pinggan, mesti ada karbohidrat nasi.
Okay, nasi lemak pun boleh tapi sikit lah. Kalau nasi lemak 2 atau 3 sudu je. Lepas tu ada ayam, ada telur, ataupun daging, ataupun ikan. Atau lepas tu ada sayur, betul? Mula-mula masa perut kosong, makan protein dulu. Ataupun fiber dulu. Fiber ni maksudnya sayur. Kenapa? Sebab, ingat tak saya cerita insulin tadi? Kalau anda makan karbohidrat dulu, nasi dulu, masa perut kosong, insulin akan naik. Insulin naik jadi apa? Simpan lemak. Jadi, sebab tu saya pernah buat satu video, saya cakap, pagi-pagi perut kosong makan 2 biji telur rebus dulu. Barulah insulin tak naik. Tahu tak apa lagi satu bila insulin spike? Insulin naik ni bila dia drop laju, dia naik laju, dia drop laju, apa jadi? Bila dia naik laju, dia drop laju, dia akan jadi craving. That's why siapa yang sarapan pagi dia 2 biji telur rebus, dia kurang sangat rasa craving. Sangat-sangat kurang. Clear? And then bergerak setiap hari. Saya tak cakap exercise. Saya cakap bergerak. Bergerak ni apa? Brisk walk, 15 minit, 10 minit. Yang terbaik, lepas makan terus bergerak 5 minit, 10 minit. Contoh lepas makan, kita terus jalan, bergerak. Jalan lah, pusing-pusing, main handphone. Jangan main handphone sampai duduk, main handphone sampai jalan. Ataupun buat macam ni. Okay? Sebab apa? Sebab activating the muscle, dia akan menurunkan kortisol. Kortisol tinggi jadi apa? Simpan lemak. Jadi bila kita exercise, kita buat simple exercise, contoh macam angkat dumbbell, ataupun berlari atas treadmill, ataupun cycling. Semua tu sebenarnya pergerakan muscle itu akan menurunkan paras kortisol dalam badan anda. Bila paras kortisol turun, apa jadi? Kita akan bakar lemak. Sebab tu sebenarnya orang yang deep sleep, ni tidur berkualiti ni, deep sleep, dia akan burn fat. Dia akan burn apa? Burn fat. Sebab kortisol dia rendah dan hormon-hormon lain yang bagus tinggi dan bantu bakar lemak. Tapi kalau you tidur tak berkualiti, tidur anda tak berkualiti, memang anda akan simpan lemak. Diet macam mana pun stres lah. Alamak, diet dah diet, dah itu, dah ini, tapi masih lagi tak turun-turun berat. Sebab kortisol tinggi. Dan pergerakan, exercise yang simple, macam kita buat sit up, ataupun bangun duduk dekat kerusi, berjalan brisk walk 5 ke 10 minit, okay, ataupun berlari, jogging 10 minit, 15 minit, kayuh basikal, okay, dekat depan TV. Saya suka sangat kalau kayuh basikal ataupun treadmill depan TV. Ataupun sambil tengok Netflix. Sebab treadmill ni kan bosan. Treadmill memang best. Saya suka treadmill. Okay? Siapa tengok saya punya TikTok tahu. Saya suka treadmill sebab apa? Sebab sejuk. Lepas tu kalau hujan pun boleh naik. Dia mengurangkan alasan. Tapi bosan. So saya letak, kadang-kadang saya letak iPad kat depan, ataupun saya letak je depan TV. Saya buat sambil tengok TV. Tengoklah drama ke, tengok kuliah ke, tengoklah pengajian Quran ke, ataupun nak tengok filem ke, depan TV terus, ataupun letak je iPad terus dekat kita punya treadmill. Jadi exercise kita tidak membosankan. Faham? Jelas? Bergerak setiap hari. Ini protokol dia. Pergerakan salah satu protokolnya. Semudah berjalan, berjalan 10 minit setiap hari, ataupun kayuh basikal bagi ada masalah lutut. Siapa boleh hiking lebih baik, siapa boleh jogging digalakkan. Kalau berat 90 kg ke atas jangan bawah 90 kg baru boleh jogging. Saya cakap kalau atas 90 kg jalan. Jalan je. 10-15 minit cukup. Ataupun weight training, dumbbell, simple dumbbell, kettlebell. Semua ni bagus untuk turunkan berat badan. Okay? Alright. And then, dan yang seterusnya, tidur mesti berkualiti. Okay? Tidur mesti berkualiti. Ingat semua protokol ni. Pastikan anda nampak. Jelas? Buang semua gula. Buang semua roti putih. Protein and fiber first masa makan. Bergerak setiap hari. 10-15 minit cukup. Tak perlu lama. Yang penting bergerak. Dan tidur berkualiti. Inilah protokol hormon reset diet.
Okay. So, saya nak tanya anda. Siapa kat sini yang betul-betul serius? Yang betul-betul serius nak ubah badan. Yang memang macam saya cakap tadi, stres lah tengok badan aku. Cakap saya. Anda. Betul-betul serius nak turun berat badan. Dah memang, aku dah tak nak dah macam ni. Tahun lepas, last aku raya pakai double XL, triple XL. Next year raya aku kena turun sampai L, sampai M, sampai S. Siapa yang serius? Anda serius? Siapa yang betul-betul serius nak capai berat badan ideal dan sarung semula saiz pakaian kegemaran? Saiz baju masa kahwin dulu, ataupun masa bujang dulu. Serius? Anda serius? Kalau serius cakap, saya serius. Sebut dengan saya serius nak capai berat badan ideal. Saya serius nak turunkan saiz pakaian. Sebut dengan saya serius. Boleh? Dan siapa yang dah penat? Cuba macam-macam dah burn out dah. Janji manis kali ni jadilah tapi susah sangat. And then tak konsisten. Siapa? Yang kali ni no, aku nak buat sampai jadi. Cakap saya orangnya. Saya serius. Cakap, saya serius. Okey tuan-tuan. Macam ni. Saya pernah berada di tempat anda, ni berat ni saya. Ya Allah. Nampak Din? Ni saya dulu. Paha besar. Sendat ni, semua ni sendat. Sekarang ni semua dah longgar. Ada rasa ni seluar ada dalam beg tu. Dah longgar. Sekarang ni sendat, ni baju ni pun sendat. Muka bulat. Tuan-tuan, saya dah pernah hadapi dah. Saya dah pernah berada di mana anda berada. Daripada satu produk ke satu produk. Daripada satu e-book ke satu e-book. Daripada satu program ke satu program. Beribu-ribu ringgit dah habis. Suplemen macam-macam dah beli. Tapi result masih ditakut lama. Masih lagi berperang dengan minda kita. Berperang dengan emosi kita. Tak ada support system yang betul. Dan saya sangat faham. Bila disiplin ni kalah dengan kita punya biologi badan kita. Kita dah disiplin, kita dah jaga tapi kita kalah dengan biologi. Jadi anda mungkin perlukan, orang kata okeylah, Muaz, saya serius lah kali ni. Saya pun dah penat lah. Saya dah pernah rasa apa dah rasa. Penat, letih, jenuh, malas. So, kali ni bila nak ubah, jadi saya nak offer pada anda, siapa yang nak saya pegang tangan anda sepanjang 90 hari? Saya guide anda. Saya bersama dengan anda. Saya personally, dalam satu grup khas, yang memang ada nombor personal saya. Anda boleh hubungi saya. Selain Coach AI ada, saya pun ada untuk support anda. Dan audit dan bedah punca biologi. Apa yang buat anda stuck? Kenapa anda yo-yo? Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Saya tolong bedahkan untuk anda. Sesi personal dengan saya. Dan berikan jalan pintas supaya tak langgar dinding. Asyik-asyik tak jadi. Naik, yo-yo. Saya bagi shortcut. Dan pastikan ini kali terakhir. Anda berhabis duit pasal masalah berat badan ni. Ini last lah. Give yourself one more last chance. Buat jadi. Kalau anda orangnya, anda serius. Saya bersama-sama dengan anda dan saya bantu anda bina identiti baru. Saya cakap tadi kan, 3 kunci. Kunci ketiga adalah bina identiti baru yang anda boleh kontrol diri anda. Terhadap apa yang anda makan, terhadap exercise anda. Build yourself, your new self. Shift anda punya identiti. So, kalau anda serius,